I'm sick of hantu being CGI. Tolong jangan buat. Alright guys, saya baru saja habis tonton filem Waktu Maghrib yang kedua. Dan ya, okay, ni nak shout out dekat member saya lah, Maghrib. Kalau korang kenal cerita Maghrib, ini TikTok dia. Filem Waktu Maghrib ni adalah kesinambungan daripada Waktu Maghrib yang pertama, yang mana diarahkan oleh pengarah yang sama jugalah, Siddhartha Tata. Waktu Maghrib yang pertama keluar pada tahun 2023 lah. Dan dia ada satu konsep yang mana selalu kalau kita dengar, okey, budak-budak jangan keluar waktu maghrib, kena tutup tingkap apa semua, sebab setan time tu berkeliaran kan. Filem yang pertama dia berjaya capture tau. I like the first film lah. Masuk filem yang kedua pula. Okey, macam inilah. Plot dia basically adalah dia legit sambungan daripada filem yang pertama tu, tetapi dia mengambil tempat 20 tahun tak silap saya selepas the first film. Dan dia mengisahkan tentang jin Umus Sibian ni, dia kembali untuk menghantui dan mengambil budak-budak yang tak nak dengar kata yang keluar pada waktu maghrib. So itulah dia. What I like about this film adalah the jump scares. Kena. I like the jump scares, I like the actors. 90% of this film adalah semuanya tentang budak-budak ni. Orang dewasa tak ada sangat. Pelakon budak-budak tu sangat-sangat bagus. How they capture, macam mana dia kena rasuk, the jump scares yang jadi dekat budak-budak tu kan. How they capture the feeling yang bahaya sebenarnya keluar pada waktu maghrib. Sinematografi diorang pun cantik. Tapi saya tak tahu lah, mungkin sinema yang saya pergi kot. Sebab time saya pergi, filem ni agak gelap tau. Kalau waktu tengah hari, pagi betul semua, okey, nampaklah cerah. Tapi like malam, betul-betul korang susah nak nampak apa yang dekat skrin tu tau. Saya tak tahu, dia punya colour gelap ke apa ke, I'm not sure. Jalan cerita dia bagus. For the first and second act. Sebab the first and second act ni lah yang dorang bagi betul-betul. Pandai dorang capture the haunting of waktu maghrib tu. Lagi-lagi ada satu scene tu yang mana dorang tunjukkan banyak kucing yang mati tau. And I was like, that's creepy tu kalau bila pandang betul-betul kan. Masuk ke third act, it went from cerita hantu kepada cerita zombie. Like legit saya cakap zombie. Sebab hantu tu physically budak-budak tau. Dan kemudian diorang datang berlari kat kita kan dengan pegang parang lah. It's a zombie film pada the third act tau. Dan itu yang buatkan saya macam, saya tak suka kenapa diorang buat macam tu untuk filem ni. So adakah filem ni lebih bagus daripada filem yang pertama? I like the first one better lah. So filem ni saya bagi sebanyak, maaf, 6/10 bintang sahaja. So guys, itulah saya punya review untuk Waktu Maghrib yang kedua. Kalau korang dah tonton, cuba korang komen dekat bawah. Saya nak tengok juga. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.